pula وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك. Kata dia, dia juga bagi seorang suami suruh isteri dia bersedekah dengan makanan yang lebih dan juga makanan yang rosak kalau dibiar. Mana di samping kita kena buat itu dan kena buat ini, kita juga ajar ke orang perempuan kita supaya membiasakan diri dia unjuk Allah. Koyak kat roti ni, kalau ada nampak apa juga beri ke orang kata pisang, ko nasi, ko apa nama ni, gula, ko sayur, ko apa saja benda yang dikira kita ni lebih dah, beri. Habis-habis tak ada sangat, lebih. Kalau boleh beri hak yang perlu tu beri juga, tu lagi baik. Tetapi satu ke benda tu lebih diri pun tak sibuk juga ke orang. Ini orang panggil salah balik tu lelaki. Salah balik tu lelaki, tak ajar bini dia, tak ajar isteri dia supaya orang panggil yang tanya untuk memberi benda-benda ni pada jiran-jiran daripada budak-budak. Kita beri ni sama ada kita nak beri barang, sama ada beri pada jiran kita ataupun anak-anak jiran kita yang mari ke rumah kita. Orang yang naik tu rumah makcik yang makan buah, tak ada apa dah. Hari tu boleh kita beri dah barang. Panggil anak-anak jiran kita mari naik makan bubur, kau minum teh, kau apa saja, goreng pisang, kau apa. Dia ada benda begitu. Benda lagu ni perlu tok lelaki beritahu pada isteri dia. Satu, jadi perlu bagi seorang lelaki suruh perempuan dia bersedekah dengan makan minum yang dia kira lebih lagi benda yang kalau dibiar begitu jadi rusak. Nah, kita tengok kita makan pun anak-anak kita pun makan dah. Lepas tu kalau lelak begitu busuk apa semua sekali, yang benda-benda begitu jangan diajar jadi busuk, jangan diajar kolak gitu. Lebih baiklah ambil barang ni beri ke siapa dia, budak-budak lain yang mari yang sedap ni makan gua ni. Tak ada masalah apa. Benda begitu jangan dibiar busuk. Tuan kita ni kata hadza aqallu darajatil khair. Kata dia, cara macam ni dikira hak kebajikan atau peringkat kebajikan hak paling rendah. Habis-habis tak ada sangat nak buat kebajikan, berilah ke orang hak makan menu sendiri yang ni tak habis makan dia. Melaka hak tak habis makan pun tak sibuk juga tak. Tahu tidak fikir maknanya. Jadi sekurang-kurangnya makanan kita hak tak habis nak makan ataupun kalau dia tu dia kolak, dia basi, dia apa, berilah. Ajarlah kat retina budak-budak kita, anak-anak kita beri bagian. Satu. Walil mar'ati an taf'ala dhalika bihukmil hal. Kita tidak tahu orang yang tidak Islam ni belah mana. Sebenarnya kalau masalah sedekah ni memanglah ajaran Islam. Ajaran tu ni dia sedekah dengan sembahyang ni sama naik. Di mana saja ayat yang menyuruh kita sembahyang, di situ juga ayat yang meminta kita sedekah. Sama ada dalam bentuk wajib seperti zakat ataupun dalam bentuk tabarruat yang disebut apa qardh hasan dan sebagainya. Baki lagi kita nak tahu ni dengan sebab negeri kita ni orang yang tidak Islam yang ramai. Kita nak tahu puak-puak dia ni ada ke tidak pasal sedekah-sedekah. Tak tahu kita kan. Kerananya dia sedekah sendiri ni bagi kita ni memang berat atas kita nak beri kat barang kat orang ni. Bukan nak boleh barang ni susah payah. Nak duanya dulu baru boleh piti, keluar getah dulu baru boleh piti, gali ubi dulu baru boleh piti, gati teksi dulu baru boleh piti. Banyak boleh piti ni payah. Tiba-tibanya agama subuh kat orang. Mana berat. Tapi yang jadi yang kita ni kerana ada janji daripada Allah Ta'ala bahawa sembarang pemberian daripadamu tidak akan disia-siakan. Inna Allah la yudhi'u ajral muslimin. Jadi ada pun orang yang tidak Islam, boleh jadi dia tak beri, boleh jadi puak-puak dia mengaku-aku. Kerana nak beri dasar pada apa? Nak beri pada dasar pahala. Siapa dia? Wayak dia pahala-pahala. Orang wayak pahala-pahala ni orang Islam. Dan tak boleh jadi seorang manusia di Islam kecuali mengucap 2 kalimah syahadat dulu, yakin benda yang kena yakin. Dan benda yang kena yakin dia menyakal adalah iman billah, iman berrasul, iman atas semua sekali ni. Dan mesti dengan sebab hak bahasa buat secara zahir kita panggil Islam pun hak bahasa yakin mengerti pun tak ada. Dia jadi yang tak ada. Ulu Allah. Kalau ada juga ulu Allah tu dia satu kan tradisi seperti gaya gitu apa ampau apa semua sekali dia itu lain pada tu dah ada.
Kalau ada juga tukang tu nak kawin. Nak kawin, hak udah banyak lagi mana. Dia tak sepotong supaya nak tahu dia supaya beli kedai dia sana. Boleh begitu. Lain pada tu balik tak ada. Dan kita orang Islam tidak boleh begitu. Orang Islam dia ajar supaya urut Allah itu mesti terus-menerus. Maka kita dia ajar pada tok lelaki supaya orang nak kawin kita hari orang ni. Di akhirat kita dapat pahala di dunia ni hubungan kita dengan orang jadi ikat dia terkukuh terus-menerus. وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير تصريح إذن من الزوج. Kama dia kata dia bagi seseorang isteri dia boleh buat benda tadi dengan tidak payah izin daripada tok lelaki. Mana tidak mesti orang tina ni tanya dulu tok lelaki, boleh kau abang mau buat yang gulas masuk kau orang, boleh kau panggil budak-budak naik makan bubur, boleh kau buat tu, boleh kau buat ni. Kata dia tak payah. Benda-benda hak bahasa lagu ni hak dikira rumah kita pun lebih dah. Dan kalau disimpan pun jadi rosak dah. Boleh isteri guna harta atau rumah dia untuk sedekah. Walaupun harta tu harta tok lelaki. Kerana makan minum seorang isteri tu memanglah tidak mesti ambil harta dia. Harta retina, harta saka dia, ke harta berapa dia boleh peruk begitu sajalah. Kalau dia nak makan, nak belanja juga tu sebab kita sebut hari ni tak ada apa-apa. Tapi sebanyak mana beras, ketah, gula, berapa memang hak tok lelaki 100%. Tapi walaupun begitu, boleh bagi seorang isteri unjuk Allah barang itu pada orang lain yang tidak payah minta izin. Sekiranya benda hak dia beri ni tidak mengganggu bajet rumah dapur dia maknanya. Dua. Kata dia wala yang bagi an yastaksira. ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه. Yang tiga kata dia tidak sedia bagi seorang suami, bagi seorang lelaki dia yastaksir makna istighfar makna menentukan untuk diri dia seorang. Kita panggil buat satu belanja istimewa. Tidak sedia membuat satu benda istimewa untuk dia seorang, tolak anak buah dia bimakul tayyiban dengan sejenis makanan yang sedap. Mana tidak bahasa dia untuk lelaki beli barang sedap-sedap buat balik ke rumah pabubuhlah bekah kau ni rakyat ni jangan kosek ni abang seorang jangan hak saya seorang hak aku seorang ni sangat sedap-sedap lah di kedai beli berapa kita panggil barang-barang dalam ting kau beli barang dalam ting buat balik waktu kepala tidur, kau ni yang kosek. Kau yang kau retina yang kosek. Budak-budak apa yang kosek ni, aku nak makan sore. Ni kata dia jangan. Jangan buat perangat lagu tu. Barangkali ada. Ada tak bahasa lagu ni. Kau tidak bertuah kitab ni, tidak telitah nak tulis lagi tak dia. Ada pesen orang. Dia yang bahasa pesen yang buat. Untuk dia seorang. Dia saya dia nak kata dia bukan bahasa dia nak seorang suami menentukan makanan yang baik an ahlihi tolak anak buah dia. Anak buah dia, anak bini dia tak boleh makan hak ni pasal hak ni hak baik. Hak molek, hak bagi dia seorang. Fala yut'imuhum minhu maka dia tidak boleh makan pada anak buah dia minhu daripada dalikal ma'kul tayyib. Dia tidak boleh nak makan yang sedap. Fa inna dalika mimma yuridu sudur. Kerana benda ni boleh menimbulkan panah hati. Bila bini tengok tok lelaki seorang yang makan, dia tak boleh makan kerana barang ni tok lelaki rakyat jangan dikosek. Anak-anak perut tengok ayah dia seorang yang makan, dia tak boleh makan pasal muk dia tak beri, ayah pesan jangan dikosek ni, hak ayah seorang, hak cik seorang. Ini kata dia boleh menimbulkan boleh menimbulkan panah dada, panah hati. Jadi bini baik, anak baik tu orang panggil buku semua dalam hati, tekilan semua dalam hati, menyebabkan hubungan di antara dia dengan bini dengan anak tidak apa panggil tidak ruci molek, tidak selesa molek. Itu kan kata dia wa yub'idu 'anil mu'asyarati bil ma'ruf dan menyebabkan dia jauh daripada campur gaul anak buah dia dengan ma'ruf. Kita Islam mengajar kita supaya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Puak jatah, puak tu lelaki, kena bercampur gaul dengan anak bini mu bil ma'ruf dengan baik. Jadi kalau mu buat khok gini, makanan ni khok bagi aku seorang orang yang tak boleh,
Kata dia tak ada lah makruf yang diajar sangat oleh Islam ni. Makan kita makan apa yang bini kita makan. Kita perlu makan pada anak-anak kita benda yang kita makan. Hak tolak lah. Jangan ada apa ni keistimewaan balik tu lelaki, jangan. Jadi orang datang buat bajet khuf untuk rokok dia ni bukan. Gaji, kata-kata gaji 100, buat balik fikir 100. Dia dapur batu gani, lepas tu raya batin 20 riyal tu, ni kasih rokok aku. Jadi 20 riyal rokok dia mu. Takkanlah tak ada 20 riyal lain, hok dia leju kawan. Gitu. Gitu kan, main tu demo je. Demo je ada, hok bajet khuf kawan tak ada bajet tu tak benar. Gitu duduk. Dia tak boleh berdalih, orang dia tak boleh berdalih. Tak apa, kawan, moga kawan leluh. Yalah, demo leluh tu buat demo orang jatah, bahasa dia dah kena leluh untuk teru anak bini. Dia tak, orang jatah tak boleh buat berdalih untuk ambil duit putih untuk dia, dasar pada dia orang jatah leluh. Kerana yang leluh dia tu, pasal dia ada demo orang jatah kena leluh. Tiap-tiap orang jatah kena leluh kerana makan minum kawan jadi wajib atas dia. Semaya demo wajib, puasa demo wajib, makan kawan tu wajib juga, dia setara sama wajib lagu. Jadi tak ada sebab mengapa kita orang lelaki menentukan satu peruntukan khusus untuk kita, untuk rokok kita, untuk teh kita, kedai kopi ke apa. Tak ada sebab. Itu dia. Kita katalah nak minum teh, kedai kopi, nak pergi minum kedai tu, kedai ni. Yalah, dia nak minum kedai, kita takkan tak minum juga. Tak ada apa ni. Tekak jangan, tekak orang bini rumah hau juga, tekak anak kita hau juga. Jadi kalau tentu benda hau getih gitu gini, kita buat cara benda ni orang panggil bawa bekal, bawa begapo tu masalah. Apa lah ni orang buat dalam kereta, dalam pejabat mendapat bawa bekal berlaku. Ni style bawa bekal ni style bagus. Kerana benda, bila kita bawa bekal rumah, arti makanan yang dalam bacaan kita, dalam bekas yang bekal kita tu, ialah kita ambil daripada rumah kita, yang orang rumah kita juga boleh kecak sama benda kita minum tu. Naik pergi kedai, pak orang rumah boleh makan, kalau tak boleh makan, kita tersesuai hari dia, jumpa air sejuk sama. Mana boleh jadi? Itu dia. Ini cara sistem Islam mengatur supaya lelaki bini duduk keadaan bahagia ni memanglah boleh jadi tak ada. Apa nama ni, di dalam agama lain. Dan tidak boleh jadi, dan memang tak ada. Memang tak ada. Bila kita baca Taurat, bila kita baca Injil ada inilah, ada panggil Old Testament dan New Testament ni, tak ada memang begini. Ya adanya ialah orang panggil cerita-cerita atau perang manusia. Tak ada benda-benda begini. Dan waktu hamba duduk di London ke di Amerika, masuk bukti ada buat ceramah di sebuah masjid di London. Jadi masuk ceramah dalam sebuah masjid, jumpa aman buat balik, jumpa sebuah buku yang jadi bacaan orang Islam di situlah. Di situnya banyak orang Arab daripada Yaman ini, hamba yang dia beripuan ceramah di depan dia. Jadi dia sebut situnya ada seorang perempuan. Bakal satu masa itu hamba sebut dia, seorang perempuan orang putih masuk Islam. Lepas tu dalam buku tu dia cerita lah kerana apa saya masuk Islam. Dia ceritanya, dia kata bila aku baca Quran, kata dia, aku bertemu benda yang selama ini yang jadi serabut semua dalam kepala aku waktu aku duduk dalam Kristian dulu. Iaitu tak erti nak pesan macam mana masalah rumah tangga. Aku bini, tok lelaki aku sebagai suami, dia pada putih, aku pada putih, macam mana nak pesan. Jadi kena bawa satu mesyuarat tertentu di antara lelaki isteri nak melesah masalah siapa dia bertanggungjawab masalah rumah tangga. Malah kena bolong juru. Kena bolong juru di antara suami dengan isteri nak menentukan siapa putih demo ke putih kawan. Nak tahu rumah tangga. Tapi dalam Islam kata dia siada. Dia siada iaitu ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat nisa kata dia, enggak pala aku kata dia lama aku dia sebab tu aku terima Islam kerana ayat ni beri peluang kepada boleh meresahkan masalah aku dan orang yang tidak Islam tak boleh sesat tak bila masuk. Kalau tak anduk batu kan. Kecuali batu yang pakat sama sendiri.
Islam sebut ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Orang lelaki jadi ketua atas perempuan. Sebab ni dua saja. Yang pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama kerana pasal Tuhan dia buat makhluk dia tak serupa. Itu nombor satu. Nombor satunya kerana pasal Tuhan buat makhluk dia tak ada pun buat serupa. Ada kecil, ada besar, ada lebih, ada kurang, ada itu, ada ini. Jadi laki Tuhan. Jadi laki Tuhan ni tak boleh beti dah. Allah jatuh tak boleh berasa, aku jadi orang jatuh susahnya, baik kata roti. Dia tak boleh begitu. Begitu juga roti ni dia tak boleh berasa beti. Bapa orang jatuh bangga, bapa dia letih. Dia tak boleh begitu. Pasal Tuhan dia buat makhluk ni tak serupa. Ada lebih, ada kurang, ada berapa. Jadi orang jatuh Allah Ta'ala buat dia gagah. Oleh kerana dia gagah, maka dia berkuasa di atas Tuhan. Kerana pasal Tuhan dia lemah. Pasal Tuhan dia lemah. Kalau pasal orang jatuh dia gagah. Jadi oleh kerana orang jatuh tu pasal dia Allah Ta'ala buat dia kalau gagah. Dari segi pemikiran, dari segi orang sarak, dari segi semitulan, dari segi apa pun dia lebih gagah pada Tuhan. Maka dia lah dikira lebih layak jadi tua. So, yang keduanya dari ma'anfaqu min amwalihim. Yang keduanya kerana dia kena membelanja ke harta dia. Oleh kerana atas wajatan wajib membelanja ke harta dia kepada anak bini, maka memang dia berhak jadi ketua. Moga sahih dia orang panggil. Siapa dia sahih banyak, orang tu jadi pengurusi. Itu dia dalam koperasi. Tapi dia ni, hampir tidak dalam rumah tangga, dengan sebab dia waktu BPT banyak, berkeseluruhan rumah tangga, begitu bini wajatan belakang, maka memanglah dia berhak diberi jadi ketua rumah tangga. Benda ni tak ada dalam agama aku. Dan aku tahu bukan aku salah. Seluruh orang aku yang tidak beragama Islam tetap ada konflik ni dalam kepala tadi. Ini banyak lagi benda-benda lain tersebut. Jadi apa nama ni, boleh yang mikir maknanya. Dia kata apa tadi? Kuat-kuat. Ini soalan. Tok lelaki tidak beri nafkah yang cukup kepada isteri dia. Mau tak mau, watin pun curi-curi lah sikit. Curi-curi sikit, apa nama ni, belanja duit daripada tok lelaki. Boleh ke tak boleh? Gitu sah. Benda ni soalan ni kalau tuan-tuan baca hadis, kita jumpa juga soalan ni disoal oleh seorang sahabiyah, oleh seorang muslimah di zaman Rasulullah SAW. Itu mengaduha tok lelaki dia, ya Rasulullah, tok lelaki aku ni kedekut. Kalau tak salah hambanya, isteri bagi Abu Sufyan sendiri. Abu Sufyan ni tok tua Nabi. Jadi isteri dia tak orang panggil apa? Mak tiri, mak apa? Tok tua juga lah dia. Jadi tok tua puan mengaduha bahawa tok tua jatuh dia tak guna nafkahnya secukup. Jadi Nabi kata bila Nabi kata tengoklah keadaan dengan cara ma'ruf. Mana masalahnya tok lelaki tak boleh belanja dengan cukup ni. Soalnya cukup tak cukup tu pun satu benda nisbi juga. Cukup tak cukup. Boleh jadi seorang perempuan yang bahasa jenis bawah. Orang lain cukup belakang dah setahun ni, dengan sebab dia bahasa pasien bawah. Dia didikkan dia untuk nenek dia bahasa jenis bawah. Maka dia kira tak cukup. Sedangkan tok lelaki ni kira cukup ada dah. Kalau tengok pada rumah demo sebelah tu cukup. Dah rumah orang sebelah tu cukup. Dah buana demo sekarang tak cukup ni. Buana. Itu jadi masalahnya kalau memang benar-benar tak cukup. Sampai kau pikak lapar, sampai kau pikak gapa, ketika tu boleh pihak isteri ambil daripada harta suami dia sekadar yang benar-benar diperlukan. Sekadar yang benar-benar perlu lah orang ni. Ini pada tu jangan. Lagi saya duduk. Tapi ingatlah, cukup tak cukup ni kiranya benda ni benda nisbi sangat. Kalau benda tu bahasa benda boleh cukup dah. Mana tak lapar dah setahun ni. Mana orang ni sekadar tu lah. Baki lagi hak kedekut dia tu akad kelak tu. Dia tanggung lah akad kelak. Dia cerita ni masyur daripada Sina Abu Bakar jadi. Orang tina dia Tina Sina Abu Bakar. Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni Perdana Menteri yang pertama. Tak itu kan Pak Rasul. Jadi orang tina dia minta lah dia kata abang kuih-kuih sikit lah. Biasa nak makan mani-mani sikit. Minta isteri Abu Bakar minta pada tok lelaki minta belanja lebih sikit.
Kerana gaji dianya disebut-sebut 3 dinar atau tidak berapa, 3 dinar atau 3 riyal kita katalah. 3 riyal gaji Perdana Menteri yang hari itu. Jadi Abu Bakar kata, aku tak ada pitih ni, ialah semua pitih ya. Ni semua pitih. Pitih hak yang diberi daripada Baitul Mal kepada aku banyak ni. Tak apalah kawan ni senyap lah. Moga ni Sayyidina Abu Bakar tu. Tua Rasulullah memanglah. Okey, jom. Duduk tak duduk, satu hari awak terima dia akak kuih pada Sayyidina Abu Bakar. Ya ni tanya lah kuih ni mana? Jawab awak terima ni dia kata, jimat-jimat awak gaji kita tu. Jimat-jimat awak gaji 10 sen sehari, 5 sen sehari masuk tabung, dia lama-lama boleh buat kuih. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau setahun ni gaji kita lebih tu, ni tak aku boleh jimat ni. Itu dia. Akhirnya potong sungguh. Sayyidina Abu Bakar potong sungguh. Mana hak gaji 3 riyal, hak gaji 30 sebulan lah kata dia. 3 riyal, 30 sebulan. Dengan sebab dia boleh jimat jadi cukup dengan 28 riyal misalnya. Ni potong sekoti gaji dia, ni kat 28 riyal. Tak makan tu mana dia pergi. Allah beringat orang jamaah itu seperti itu. Itulah orang yang bernama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi masalah ni hubungan dengan orang ni, masalah cukup tak cukup ni kadang-kadang dunia jamaah ni banyak perkara masalah. Kan nak beli buat tu, kan nak beli buat ni, buat tu, buat ni cukup kau tidak ni. Ingatlah belanja lebih tu boleh. Tapi tiap-tiap sen duit yang kita belanja ni, baik tu lelaki, baik bini, baik siapa tu akan disoal di akhirat. Ini masalah. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini akan disoal sesat. Berapa duit ni belanja untukmu, tidak ada benda lain yang lebih mustahak dibelanjakan. Pokok untuk sabilillah, untuk dapat semua sekali. Ni dua ni menyebabkan orang yang arif, orang makrifat di sini kan, mula misap di malam kan, mula misap dah sedih malam. Nak bimbang takut hidup setahun ni, takut orang panggil tak kena lagi ni tu. Lah kau nak belanja duit nak gaul dengan secara mewah, dengan secara gapo kan, Allah jauh lah. Kan dia. Kemudian wala yanbaghi an yasifa 'indahum ta'aman laysa yuridu it'amahum iyyahu. Tiga yang keempat kata dia tidak sedia bagi seorang suami bahawa bersifat duk berayak depan bini dia, makannya yang dia sendiri tidak nak tunggu makan. Allah dia ada kedai tak ada yang banyak. Tunggu tu. Tidak ada doi yang lawatin yang lagu apa Allah watin mawalawi doi yang kau ya kawan ico dia tak sebut tapi kau tak ya apa pun jangan tak sebut doi apa kau jangan lagu ni Allah panggil melukakan hati orang. Sebab tu orang warung benar para hadirin semua tak makan makanan kedah, makanan dua kedah ni dia tak makan. Kerana kata dia makanan ni memanglah barang orang jual kedai ni orang sedap-sedap. Sedangkan barang sedap ni semua mata hari duduk tengok. Orang kata si orang miskin tu pakai, orang kaya pakai tengok belakang. Orang boleh belinya orang dah fikir. Orang tak boleh beli tak? Orang pakai puas dengan tengok nak beli tak boleh. Jadi buka hati dia, orang pengen pecah hati dia. Nah, makanan atau benda yang pecah buka hati orang miskin. Dan orang tu pun tak boleh makan, orang sedekah pun tak ada, dia nak tak boleh makan ni, makan tidak ada berkat. Tidak ada berkat. Jadi sebab tu Muhammad diminta tudung. Doktornya suruh tudung takut lalak lah. Kita orang Islam ni diminta tudung takut tengok oleh orang miskin dan dia nak tak boleh luka hati dia, maka hilang berkat. Alhamdulillah. ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته. Ataupun itu kita baca wa idza akala fayuq'idul 'ayala kullahum 'ala ma'idatihi. Yang kelima, bila tu lelaki ni makan, maka sepatutnya dia kena dudukkan, dia kena mendudukkan anak buah dia semua 'ala ma'idatihi, atas jamuan, atas hidangan. Mana bila tu lelaki makan, jangan makan seorang.
panggil mak dia, bini dia, anak dia makan sekali belakang, supaya masing-masing itu puas hati bahawa ayah kita makan hari itu hak ni, hak ayah kita makan tadi ni yang makan ni. Tapi kalau ayah makan suku, tok lelaki makan suku, patut bini makan suku, maka boleh jadi sering besok bersangka dalam hati anak, dalam hati bini kau, tok lelaki makan tadi bakal lihat sedap-sedap namanya, tinggal ni tak habis-habis dia boleh begitu. Selagi benda ni ada dalam hati anak buah atau rumah, maka selamatillah hubungan di antara keluarga tu. Tidak apa-apa, tidak ruci balik, istisam balik. Boleh orang ni bila kita makan dah dia cukup makan belakang deru gitu, dia banyak Allah tanya datang tinggal Yesus itu menambahkan berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Ihya Ulumuddin disebut faqad qala Sufyan radhiyallahu anhu balaghana anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ahli baitin ya'kuluna jama'atan. Sufyan Thawri kata, Sufyan Thawri ni seorang ahli hadis, termasuk daripada guru Imam Bukhari juga. Kata dia, balaghana, ada siapa kau telinga, kata dia. Guru Sufyan kata, ada siapa kau telinga aku, bahawa Allah dan malaikat memang berdoa untuk penduduk sebuah rumah yang makan beramai-ramai. Cuma aku tidak jelas balik hadis kau, kata ulama aku tak tahu. Tapi adalah siapa kau telinga aku, bahawa Allah dan segala malaikat di langit semua pakat doa supaya turun rahmat daripada langit kepada satu keluarga dan sebuah rumah yang bila makan beramai-ramai sekaligus. Dia kata suku aku tidak. Jadi seboleh-bolehnya tahi makan tu biar tetap balik. Tahi sekian anak-anak mari makan aku. Kalau kecuali sekali-sekali kalau kita suntuk suka, kita lapar sekali-sekali masalah lah. Tapi kalau boleh ajar juga, usaha juga biar jadi kita ada program makan khusus time tertentu biar boleh makan dulu berlaku. Ni benda ni pun orang tua-tua kita tidak gitu. Orang tua-tua kita jamin hari itu dia bahasa pasien tu lelaki makan dulu. Ayahmu dulu tadi, ayahmu dia panggil ayah makan seorang. Tak bayarmu juga, makmu bayar boleh duduk tak semua gitu. Wa ahammu ma yajibu alayhi mura'atuhu fil infaq an yut'imaha min al halal. Kata dia, yang paling penting mesti dijaga dalam masa kita mencari harta ialah bahawa kita sebagai seorang lelaki kena beri makan orang tina kita daripada harta halal. Kau yang paling penting kita hidup sehari-hari ini waktu mencari nafkah. Cari nafkah tu carilah dengan cara mana pun. Nak menyaku, kau nak nego, kau nak makan gaji, kau nak makan upah, kau lah dirilah. Asalkan barang tu halal. Sudahlah. Pada halal tu vitamin ada, kau tak ada tu jadi sendirilah vitamin tu. Kalau bila barang ni barang halal. Jadi dari segi agamanya dia mementingkan halal. Dari segi doktornya dia mementingkan barang-barang makanan seimbang, dia panggil vitamin, kalori, kuku, apa semua sekali tu cara dia. Tapi Islamnya ajar kalau halal tu kau penting. Walaupun seluruh apa ni orang kecapan tak berapa sedap. Walaupun barang ni barang murah, tapi sifat kata barang ni barang halal, hak ni lah yang paling penting sekali masuk ke lubang mulut anak-anak kita, anak bini. Wala yadkhulu madakhil su' li ajliha. Kata jangan sekali-kali tok lelaki masuk ke lubang jahat kerana nak boleh ke makan minum. Nak boleh ke anak bini makan terpaksa kita masuk ikut lubang jahat. Maknanya nak boleh pitih supaya anak-anak kita boleh makan, bini kita boleh makan, maka kita terpaksa buat benda tak baik. Nah, jangan. Mereka nak boleh beli beras kat terpaksa. Kita panggil gapo tipu, ko rebo, ko berapa. Jangan. Biarlah anak-anak bini kita boleh makan ala kadar, asalkan barang ni barang halal. InsyaAllah kalau kita kenyai di dunia, kenyai pak dalam kubur, kenyai pak dalam akhirat. Kerana barang ni bila barang berkat dia jadi begitu. Tapi kalau barang ni barang yang orang panggil barang tak baik, barang haram, maka dengan sendiri berkat tak ada. Bila berkat tak ada, dia boleh kenyai curi sedawa, setakat dunia je. Tapi dalam kubur dia akan lapar kepung di padang mahsyar dia akan kebuluran. Maka tak ada sikit abuk makanan macam ni. Ini benda yang mesti ada dalam kepala kita sebagai orang Islam. Di saat-saat di puya-puya orang tak madu ke akhirat, kita orang yang apa Allah terkedih buka pintu hati nak dengar benda agama tu kena ada benda tu dalam kepala kita. Makan, minum, rumah tangga, kain pakai, biar segera guna pakai akhirat.
fa inna zalika jinayatun 'alaiha la mura'atun laha. Kata dia, bila mu beri makan minum pada anak bini mu barang yang tidak halal, sebenarnya mu buat jenayah, bukan mu buat satu kerahian tidak. Kita tak suka bila anak-anak boleh makan berak dagu kenyai gak, kita tak berasa kita ni seorang bapak yang berjasa pada anak-anak. Tak, kata dia. Kalau mu beri makan ke anak mu barang tak baik, itu bukan satu jasa, ini satu jenayah mu pada anak bini. Mu fikir sendiri dah, kata dia, mu buat kenayat kau, buat nahah pada anak-anak kau buat jasa bakti pada anak-anak. Sayangkan anak bini, mu jangan diberi barang tak baik. Kira juga walau belah mana pun tak lah. Ini sekadar hak yang ada supaya benda hak masuk perut tu merupakan satu bakti jasa mu pada anak bini. Kalau tidak dia juga merupakan satu jenayah pada anak. Habis kau yang kena, masuk kau yang ketujuh. As-sabi' أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب. Kau yang tujuh. Ini benda yang tak tahu lah kita. Kita tahu dah atau tidak. Kau yang tujuh, seorang yang nak kahwin kena mengaji masalah haid. Dia agak nipah lah, nipah ni istihadah lah. Haid, nipah, istihadah ni. Orang puan dia ada masa dia haid. Haid ni orang panggil darah bulanan. Istihadah ini orang panggil darah bulanan juga, tapi lebih daripada sakatan dia. Hak sepatut mari 7 hari, mari dia sebanyak aqall haid yang mulailah. Haid paling kurang sehari semalam. Wa aktsaruha 15 yam. Paling banyak 15 hari. Pertengahan dia seminggu. Baik, orang yang mari haid siapa ke 16 hari, 17 hari, 18 hari ni orang tak panggil haid, orang panggil istihadah. Ada hukum dia, cara dia. So lagi nifas, orang panggil darah apa ni, mari pas pada sandi kan. Paling tinggi dia boleh pergi siapa ke berapa hari, 60 hari apa semua sekali. Benda lagu ni kata dia kena mengaji. Kena mengaji orang yang nak kahwin mengenai dengan haid, mengenai dengan istihadah, mengenai dengan nifas. Ma yahtarizu bihi al-ihtiraz al-wajib. Tada mana yang orang panggil dia boleh jaga benda wajib. Dia boleh jaga hukum-hukum. Sebagaimana kita buang kecil ada hukum dia, buang besar ada hukum dia, bersetubuh laki isteri ada hukum dia, ada mari darah bulanan pun ada hukum cara dia juga. Benda lagu ni kata dia belum pada nak menikah, dia kena reti. Orang laki baik, orang puan baik. Orang puan sama telah laki dia. Orang lelaki, dia membuat lelaki dia kena ajar kekawatina dia. Itu dia. وَيُعَلِّمَ زَوْجَتَهُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَيُخَوِّفَهَا مِنَ اللَّهِ إِنْ تَسَاهَلَتْ فِي أَمْرِ الدِّينِ. Wajib juga di atas tu lelaki ajar kawatina dia hukum semayang. Hukum semayang ni wajib, tak semayang jadi begini. Pas semayang pula berapa kali. Ada semayang wajib, ada semayang sunnah. Dia kena kuti aja habis. Kena lagu apa dia wajib dalam semayang, apa dia sunnah dalam semayang. Hak bahasa baca lagu ni, hak bahasa buat lagu ni, rokok lagu mana, sujud lagu mana, bacaan lagu mana. Ini benda ni wajib atas tu lelaki rakyat pada retina dia, dan kalau boleh periksa retina dia. Tak ada lah untuk guru nak periksa seorang-seorang anak orang, macam dia anak dia pun sudah ada. Wajiban untuk guru wajib secara umum gitu. Tapi nak cek seorang-seorang, itu terletak di atas tok, atas mok, dan akhirnya atas tok lelaki. Wa yukhawwifaha min Allah, dan dia tok lelaki dia kena menggerungkan retina dia daripada azab Allah. In tasahalat fi amri din, sekiranya retina buat mudah dalam perkara agama. Tok lelaki kena rayak dan mu beringat sikit. Kalau dia nak belaki bini yang kawan, biar tentu kita dua ni belaki bini jak dunia pakai akhirat. Atas dunia ni pun kita nak belaki bini, jak akhirat pun kita nak duduk sekali. Tapi kalau dia mau buat tak semayang agak, dia mau suruh kawan suka. Dan kawan tak boleh buat apa. Atas dunia ni kalau dia mau sakit, kawan cari pinti. Dia mau lapar, kawan cari pinti. Dia mau menggocu kawan. Tapi akhirat kalau dia mau masuk neraka, kawan tak boleh buat apa. Sebab itulah dia mau kena goni. Itu wajib atas tu lelaki. Ada kotak lelaki apa ni budak-budak kita hok kahwin jamin lah ni siapa kau pikat tu ataupun tak ada, tu terserahlah, tapi hukumnya begitulah. Itu dia tu.
Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa laha al-khuruj li su'al al-ulama. Oleh itu kalau laki dia sendiri itu bersiap sedia untuk mengajar. Mana kalau tok lelaki dia tu seorang yang reti, dia tu tok lebah kapung, dia tu ayah orang, ustaz orang, maka tidak ada hak bagi orang tina dia tu duduk daripada rumah untuk nak pergi mengaji dengan siapa-siapa. Kalau tok lelaki tu pandai dah, wajiblah tok lelaki ajar. Maka bila tok lelaki atas tok lelaki wajib ajar buat ni, tebal keluar daripada rumah pergi mengaji tu kan juga apa lagi. Kerana hak ni hak yang paling penting untuk dia mengaji. Wa in qasara ilmu ar-rajul fa in qasara ala tufatu wa in qasara ilmu ar-rajul walakin naba anha fi as-su'al fa akhbaraha bi jawab al-mufti falaysa laha al-khuruj. Tapi sekiranya tok lelaki sendiri tak erti dan dianya segala soalan-soalan yang disoal oleh orang tina dia pada dia tu dia bertanya orang. Pada tanya orang tu jawab balik jawapan tu pada orang tina dia pun orang tina tak payah juga pergi ngaji lain. Maknanya orang tina ni boleh pergi kalau tok lelaki dia reti dah tak payah dia pergi ngaji dah. Ataupun kalau tok lelaki dia tak reti tapi tok lelaki kata tak apa lagi kawan pergi balik seorang kita tanya tok guru ni pak kawan balik kawan wajak lagi dia. Kalau dah betul pun tak payah juga orang tina dia pergi ngaji. Jadi artinya kalau tok lelaki sendiri tak pandai dan tok lelaki pun nak pergi tanya orang pun tak reti juga. Dia setengah orang tu tidak dia tak pandai nak tanya pun tak pandai juga. Ataupun kadang-kadang tanya pandai tapi bila orang royak dia reti nak balik royak tak reti pula. Ada juga begitu pun. Ya dia ilmu agama ni supaya ilmu ni apa ilmu hisab, ilmu geografi gapun. Kita tak reti ilmu hisab ni kita dengar cikgu duk mengajar. Kalau mengajar gapo dia matematik satu yang hasad satu hasad dua ni amu tak reti gapo. Dengar balik tak reti nak royak juga. Jadi agama pun kita juga pada orang yang tak biasa nak dengar agama ni. Kalau dia dengar orang duk mengajar pun kalau kebetulan untuk guru tu bahasa mengajar pun untuk apa jelas molek bahasa dia guna tak betul ke apa. Dia tak reti juga. Jadi bila tak reti balik nak royak lagu mana tak reti. Dia kata aku pergi mau dengar tapi aku nak royak kamu tak reti. Sekadar aku seorang aku dah rasa reti dah. Ketika tu barulah orang tina tu pergi sendiri ngaji. Yes. Kenapa? Kan untuk guru sepatut jadi untuk guru dia untuk lelaki. Tapi untuk guru tu tak reti juga. Mana agak nak maka. Dia ni kena cari untuk guru lain. Mana? Apa tu kata dia? Fa illam yakun zalika falaha al-khuruju lis-su'ali. Sekiranya tak berlaku semua ni. Fa illam yakun zalik. Sekiranya tidak berlaku benda ni. Tak berlaku benda lagu mana. Tok lelaki pun tak reti. Dan tok lelaki pun tidak pergi juga tanya orang lain yang pandai. Ataupun kalau kita tanya pun dia balik wayak tu tak tentu juga sekali begitu sekali begini moga dia tak payah juga. Ketika tu falaha al-khuruju. Maka bolehlah bagi si perempuan keluar daripada rumah tangga dia lisuali untuk mengaji lah kita panggil. Bal alaiha zalika bukan setakat boleh bukan alaiha wajib ni atas. Bukan setakat boleh ya, bukan wajib nah atas perempuan zalika kalau itu wajib atas dia keluar. Wa ya'sur rajulu biman'iha dan deraka nak pula tok lelaki kalau hidup sekat bini. Tok lelaki katanya reti tak reti pun duduk rumah tak boleh. Itu dosa di atas tok lelaki sekat retina dia untuk mengaji. Baki lagi ya masalahnya retina dia hak tentunya dia turun rumah tu dia pergi tanya waktu hak tentunya turun rumah pergi rumah orang kita panggil tok guru lah tanya benda hak dia tak reti. Tapi dengan sebab tok guru ni pun memanglah bukan ada masa sangat nak duduk congok mari temu tanya cerita temu mari jana tanya cara dia mari pesung tanya dia. Jadi tok guru ni pun dia tak ada masa di rumah. Ya tak ya orang tina dia kena mari semua. Dia kena mari semua cadang ke hak mari sekali ni dengan batu mari sekali ni dengan hak ni. Mana kalau supaya nak orang duduk jabat supaya kata tok qadi duduk jabat akhirnya dia tak tengok dia tanya tok qadi balik.
Lepas mari kosong pula tanya hobian dia pula balik. Itu lain masalah. Kerana orang ni duk congok ni khoh dan nanti nak jawab soalan orang. Tapi kalau Tok Guru Kapur buat lagu tu juga, tak bergala mana, tak bergaki teksi mana dia nanti dengar buah. Jadi Tok Guru Kapur dia boleh buat masa sekali seminggu kawan boleh mengajar, 2 kali seminggu di pagi kolej petang atau tengah malam ke. Lepas tu kawan ajar ni kalau betul-betul kena dengan hak kandak demo, mesti boleh. Kalau tak kena lagi kandak demo, boleh jadi siapa kandak demo ni giliran minggu depan tak. Jadi dia kena tu semua pengajian tu. Sistem kita sebelah sini para hadirin semua satu cara molek. Mana kita di Kelantan ni khususnya di negeri lain Allah ada tilak ni kau kembang nun. Mana kita jangan lagi Tok Guru kita ngajar giawe kampung. Kalau dia ada pondok kampung, pondok hari-hari. Tapi hak giawe kampung dia ada sekali seminggu, 2 minggu, 2 kali seminggu kampung ini cara molek. Bagi membolehkan orang kampung ni reti masalah agama dia dengan cara mudah. Tak payah dah tanah mula sekolah, ambil LCD lah, buka apa, tak payah pakai gigi, tak ada selinga kan. Jumpa kebetulan orang tak tahu lagi, dia tahu. Kalau kebetulan orang dia tahu dah, menambah keingatan dia lagi. Di negeri-negeri lain yang mau tengok, di India ada mana, dia tak ada orang bahasa peristiwa kampung, tak ada. Di India, di Pakistan, dia tak ada peristiwa kampung. Pokoknya dia adanya hari Jumaat. Hari Jumaat, dia bersyarah. Kerananya dia khutbah Jumaat. Urusan orang India, Pakistan ni pakai mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi ni tak boleh baca khutbah lain daripada bahasa Arab. Dia nak guna bahasa dia khutbah Jumaat, dia tak boleh. Jadi ia belum pada sembahyang Jumaat tu, dia bersyarah. Sebelum sejam, sebelum pada Jumaat. Dia bersyarah. Dia royaklah cerita berapa hukum, berapa poin, berapa pun, dia bersyarah lah. Reti, tak reti, hak gas sebelum Jumaat tu ada. Itu pun tidak semua juga. Jadi bila masuk time sembahyang kan, dia baca khutbah lah. Khutbah bahasa Arab agak dia awas apakah aku khutbah Arab. Reti tak reti pun bukan salah aku, salah mu tak reti Arab. Ada pusing kot tu. Kerananya, kata dia kerananya sembahyang time ni 4 rakaat. Time ni pukul 1 ni orang sembahyang zuhur 4 rakaat. Jatuh hari Jumaat ni kena sembahyang 2 rakaat. Hak 2 lagi tu khutbah. Sebagaimana rakaat sembahyang dalam sembahyang tak boleh baca lain pada Arab. Tohoh Arab, Gotu Arab, Bani Arab. Maka 2 kali khutbah sebagai ganti bagi 2 rakaat cukup. Tak boleh juga lain pada Arab. Itu cara istidlal, cara hujah. Oh ya Hanafi. Jadi mau tak mau orang dia dengan Arab lah. Kalau kebetulan Tok Guru Kapur, Tok Katik Kapur tu ada bahasa kesian belah. Dia nak mengajar kan. Dia mengajar bila Jumaat lah. Dia bersaruh. Kapur. Kalau tidak apa kata 30 sekarun orang ni. Sebab tu orang ni jahil-jahil kita sini pun tak rasa mudah kira orang sini. Kalau orang ni dah jahil-jahil sotah. Jahil sungguh. Enggak dia tak ada ni. Tak ada bahasa pesen ngaji sekali seminggu gini. Tak ada. Dia ada bahasa pesen ni. Bahasa pesen bersaruh gitu. Dia ada bersaruh ni. Banyak. Kalau pasal berkitab ini, amal tidak jumpa, boleh ada. Tapi sekadar lama-lama dia masih baik, dia berapa baik. Kita sini baik. Kita sini sistem. Begitu juga masalah rapuan. Masalah rapuan, maaf lah nak sebut. Di masjid sendiri. Di masjid di bandar Qahirah lah. Di Azhar ni di tengah-tengah bandar Qahirah. Perempuan-perempuan di sana banding dengan perempuan di sini, amal berasa baik. Rutin sini. Jahil-jahil orang sini dia pergi balasah. Di balasah tu Tok Guru kita Kapur dia mengajar. Ngajar ilmu sikit dia ngajar cara sikit dia. Ilmu banyak dia ngajar cara banyak dia. Dengar orang kena dia tak pergi. Dia tak ada balasah. Bahasa jemaah balasah tak ada. Kalau jemaah orang lelaki. Khususnya di India tak ada masjid yang kita tengok orang puan ke jemaah tak ada. Dia menyebabkan orang tina dia kita pun tak faham mengaji agama dari mana tak tahu. Mana budak-budak orang Tina denung dia mengaji agama tu melalui ayah dia ke melalui mak dia ke melalui sekolah kau tak tahu. Kalau hak sekolah tu sekolah lah. Berapanya jadi sekolah Allah alam lah. Kalau sekolah tu sistem kebangsaan akademi orang putih betul dah tak ada agama. Jadi kalau besar keadaan jahil. Kalau reti pun orang lelaki. Orang lelaki reti kerana dia di sana. Sekolah agama tu dia ajar free. Itu satu benda pelik juga. Orang di sana dia ngaji agama free. Dia masuk juga, masuk orang panggil tubuh sebatang kawah. Makan dia sekolah tanggung, pakai dia sekolah tanggung, minum dia, kitab dia, kain baju dia, selimut dia, api, air, semua sekolah tanggung. Dia duduk 10 tahun, 12 tahun, 10 tahun, ke berapa tu, tubik letih. Alim, ulama depan ni. Kalau barang ni free semua. Zakatnya, berapa semua orang ni, dia sekolah agama belakang.
Dia tak ada majlis agama. Sini majlis agama ambil zakat orang. Dulu zakat dia beri pada sekolah agama. Untuk fisabilillah, untuk fakir miskin, untuk dapur semua. Dulu berlaku. Jadi sekolah agama di sana dia boleh ajar agama pada anak-anak, pada orang dia dengan free semua. Dengan kitab, dengan asrama, dengan lampu, hatta baju, kain baju, dua pasal setahun dia mesti berilah. Duit poket dia untuk beli berapa kasih dia berapa dia beri. Dan kitab berapa, bertemu-temu kitab, buku rodokkan bersama mana pun orang pun tak beli kitab. Pakai kitab perpustakaan semua sekali. Itu cara dia. Allah Akbar. 3 hari ni sekolah hamba pergi suratlah kan boh. Sebagai anak murid tua minta derma supaya kirim dia pula. Itu cara dia begitu. Apa itu? Ada dalam masalah hid tadi. Masalah hid tadinya dalam Ihya Ulumuddin ni ada sebut. Dia merasa mustahab benar lah barang ini wajib. Dia kata balik perempuan kena reti masalah hid. Dan balik tu lelaki kena reti juga masalah hid. Kerana hid ni walaupun dia sendiri tidak mari hid, tapi bini dia mari hid, maka bertanggungjawab molek tak molek bini dia terletak pada dia. Dia kata gini. فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها. Adapun benda yang mesti kena ajar kat orang tino dalam masalah haid ni ialah sembahyang yang dia kena qada. Kalau sembahyang hari-hari tu pun wajib datuk lelaki ajar. Tapi ada orang tino ni bahasa pesen mau tak mau dia kena qada sembahyang dia ketika dia mari haid. Lagu mana? Fa innaha mahman qata'a damuha qabila al-maghribi bimiqdari rak'atin fa 'alayha qada'u az-zuhri wal 'asr. Ini yang Amba sendiri tak ingat. Amba sendiri tak ingat. Ni punya. Hak Amba ingat lagu lain, tapi dengan sebab kitab ni Amba panggil Imam Ghazali, maka mau tak mau kena terimalah. Tapi Amba belum lagi buka kitab fiqh sendiri. Ni kitab ni Imam Ghazali Ihya Ulumuddin ni fiqh pun dia, tasawuf pun dia. Kata dia orang puan, dengan balik-balik orang puan dah. Orang puan bila putus, bila buti darah dia, bila sejak berapa kering. Bila kering darah dia belum sikit pada maghrib, kira-kira sarkaat lagi. Maknanya dia mari berapa hari, 2 hari, 3 hari, lepas tu kering lagi dia ni. Baik kering tu kalau kebetulan belum pada belum sikit pada maghrib. Nak siapa ke murid tu kira-kira kalau sembahyang dia sarkaat. Kita katalah nak siapa ke murid tu, kita katalah murid pukul 7. Untuk sarkaat ni berapa minit? Kita katalah 5 minit. Dari dia ni. Dia tengok darah dia kering ada. Tengok jamnya ada 5 minit lagi nak murid. Artinya dia kering tu ujung waktu asar. Ujung waktu asar nak siapa ke murid tu kering dah. Ketika tu nya dia wajib dah mandi. Wajib mandi untuk nak semayang dia, untuk nak tidur sekali dengan tu lelaki dia. Tak lagu mana nak buat semayang dia hok dia tak semayang 2-3 hari. Kata dia wajib atas perempuan ni qada zuhur dan qada asar. Zuhur pun dia kena qada, asar pun dia kena qada. Qada asar tu kerana apa? Qada asar tu kerana dia kering tu dah lagi dengan waktu asar. Asal tu duduk. Jadi dia kering tu kering dah lagi dengan waktu asar. Artinya wajib asar tu memang kena atas dia. Kenapa? Kerana mungkin tadi itu orang perempuan, mungkin dalam waktu asar masih ada lagi. Kerana dah lagi sarkaat. Kalau kita nak sembahyang dah lagi sarkaat. Kalau kita tanya, kita kata 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib. Ketika tu artinya waktu asar wajib. Zuhur tu pun wajib qada juga. Hak ni Amba tak ingat dalil. Tapi ingat sikit-sikit. Masa duduk ngaji itu memang zuhur kena qada semua. Cuma dalil tu Amba tak ingat. Amba duk rasa dalilnya gini. Tapi kalau siapa dia ada dalam majlis kita ni hak ingat, tolong buat ya. Zuhur dia kapuk rasa. Kerana dalam masalah bila musafir,
Dia rekeh dua ni. Bila jamuk, bila kosa dan jamuk, kita boleh rekeh zuhur dengan asar. Jadi zuhur dengan asar dia kira regu. Dengan sebab regu dia, maka bila qada, bila asar ni kena qada, zuhur pun kena turut qada sama. So, pertama regu dia. Asar regu dia zuhur. Tapi yang keduanya sejak ni. Masalah sejak ataupun kering darah ni, dia tidak boleh jadi kering tu sekali kering gitu tak. Mana darah tu mari sampai tangan kering dia kering gitu. Dia mungkin boleh jadi kering debu, tapi kering dalam waktu zuhur lagi. Kekeringan darah dalam waktu zuhur lagi, tapi boleh jadi kecuaian si perempuan ni dia tidak madu sangat, maka dekat dengan nak muarik, barulah dia tengok, tahu-tahu kering dah, maka boleh jadi timbul kering waktu zuhur lagi. Dulu yang demikian, zuhur dengan asar tu mesti diqada sama. Ni jarang orang tino kita, ustazah baik, atau tidak ustazah baik, bini ustaz baik, bini tuk guru baik. Ada bunyi khabar tahu orang kecil kata. Ada bunyi khabar orang tino kecil. Menunjukkan orang tino kita tidak buat. Kalau dia buat, dia geger, dia kecut dan dia kecut. Bila tak kecut tu ceng tu. Pakai sejak, mani pakai semayang, maka semayang murid lah. Kalau mak kering tu pun dalam waktu asar, dia mani kat pakai asar tu kat lepas lah murid. Hak dia buatnya zuhur lah. Pakai assalamualaikum gitu. Tak ada apa-apa. Dia benda tidak gitu. Benda tu ingat. Mulai malam ni kena pakai ingat orang perempuan baik, orang lelaki baik, iaitu bila kita kering darah haid dalam waktu asar. Sebanyak mana waktu asar? Dia kira kalau kita ada sembahyang dan juga sembahyang rakaat. Ketika tu wajiblah qada zuhur dan asar. Jadi arti kalau kering itu dekat lama dah. Nak bayar waktu murid. Tak ada kalau sembahyang, kalau ada sembahyang pun tak ada nak sembahyang walaupun rakaat. Ketika tu tak timbul masalah qada asar dan zuhur. Tapi jangan pula dengan sebab nak lari daripada qada tu pasal awak tak tengok. Awak tak tengok, malah dah tengok dengan qada. Qada ni waktu lah. Untuk hari hak dia berhenti, hak dulu pada tu dia tak qada dah moga dia mari haid kan, dia mari haid. Tidak wajib sembahyangnya. Dia hak wajib qada ketika haid ni puasa sekali. Sembahyang dia tidak wajib nak qada. Kecuali hak kini hak siap. Anda tidak habis lagi. Kata dia, baca sekali lagi. فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر. Sekiranya putus darah atau kering darah orang puan belum sikit pada murid. Tak murid lagi belum sikit. Belum sikit tu banyak mana? Sekadar kalau semayang dan rakaat. Tak kira 5 minit lah mudah-mudah. Maka wajib atas dia qada zuhur tadi dan asar baru sekejap ni. So وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء. Bila putus darah belum pada subuh. Artinya belum subuh tu datuk lelaki bangun. Bini tu bangun juga nak berapa. Dia tengok-tengoknya darah dia tu kering. Sekadar mana dia putus darah belum pada subuh tu? Supaya juga sekadar rakaat juga. Belum pada lepas subuh, dia sedar darah dia kering je. Dengan arti, sekadar, kalau sekira dia ada ismayah, dia dah ismayah serkaan. Ismayah gapo-gapo pun tak kira lah. Dia dah serkaan, belum pada lepas subuh. Wajib atas dia qada murid dan isya sama. Isya, yang kena qada tu memanglah. Dia kering dia penghujung waktu isya. Kerana isya ni waktu panjang dah. Daripada isya pukul 8 tu sampai ke pukul 5 subuh pagi dah. Semua waktu isya berlaku lah tu. Jadi dengan sebab dia kering dalam waktu isya lagi, artinya isya tu dia duduk dalam keadaan suci. Murid seperti tadi lah. Wa hadza aqallu ma yura'ihi an-nisa. Kata dia hak ni hak paling kurang awak kena reti.
Dalam banyak-banyak benda kok yang reti no kena reti, kok ni kok habis kok mesti benar kena reti. Ada. وما حكم لأخي كتب ومهما أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل خرج الرجل معها وشاركها في الإثم. Mana kalau yang perempuan buat tak padu, mana-mana hukum mengenai hukum haid, mengenai hukum istihadah atau mengenai hukum nifas, dan tok laki dia pun tidak ajar, maka bini dengan tok laki sama-sama berdosa. Kita ni orang jantan hok tak wajib mari hit sekali abuk pun kena reti juga hukum hit. Tak ada pasal. Nak kata ada pasal pun ada pasal gitu. Sallallahu alaihi wasallam.